Sepatutnya program saya untuk esok, untuk pemudi. Tetapi disebabkan ada masalah teknikal, saya dibenarkan, mereka meminta saya untuk berada di sini. Dan saya rasa apa yang penting untuk diberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah siapa Melayu, asal Melayu dari mana, kenapa Melayu ini wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada pengajian saya, di mana saya telah melakukan satu genealogi selama 15 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, yang berukuran 8 kali 5 kaki, saya mendapati bahawasanya perkataan Melayu itu telah wujud ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang kita dapati pada sudut saintifik bahawasanya Melayu itu sudah ada DNA-nya 60,000 tahun yang lalu. Ini dibuat oleh kajian di Universiti Sains Malaysia. Namun kajian saya menyentuh tentang dokumentasi. Apa yang dimaksudkan dokumentasi? Iaitu tentang bacaan daripada kitab-kitab tua dan klasik. Kita mendapati bahawasanya apa yang disebut oleh beberapa ahli sejarah dunia seperti T. Brightway dalam bukunya The Note of Mentantius menyebut selepas Nabi Ibrahim, mereka menamakan Nabi Ibrahim itu Father of the Nation, mempunyai 3 keturunan besar yang tidak dapat dinafikan. Beliau mengatakan golongan bangsa Israelit itu berasal daripada Ishak alaihissalam. Golongan Arab pula berasal daripada Ismail alaihissalam. Dan manakala golongan Melayu adalah daripada Midianite. Midian ini adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam daripada isterinya yang bernama Keturah. Itu yang kita jumpa dalam data-data yang kita kaji. Dan kita akui data-data itu mempunyai sokongan yang kuat dan boleh dipercayai. Apa yang menarik lagi ialah rupanya kita ni, bangsa Melayu ni, tuan-tuan dan puan-puan, sudah wujud sudah lama. Dan bangsa ini merupakan bangsa yang tua. Bangsa yang tua dan merupakan bangsa pelayar yang hebat. Jadi anak-anak muda di Patani ini perlu merasa bangga lahirnya kita sebagai Melayu. Allahu Akbar. Jadi justru saya merasakan perlu diberitahu maklumat-maklumat ini kepada bangsa saya, bangsa kita, bangsa Melayu yang bertauhid ini, iaitu mempunyai pegangan agama tauhid sejak azali lagi, beragama Hanif. Kalau ada orang mengatakan kita ini, tok nenek kita adalah Buddha Hindu, itu adalah tipu semata-mata, tidak benar sama sekali. Kerana apa? Kita tahu apabila kita buat susur galur itu, bahawasanya tok nenek orang Melayu ini adalah beragama tauhid, beragama Hanif. Apa yang dikatakan beragama Hanif? Beragama Hanif ini ialah percaya kepada Tuhan yang satu. Tetapi orientalis telah memutarkan masalah istilah agama Hanif ini. Mereka mengatakan agama Hanif itu adalah animisme. Sebenarnya animisme itu adalah mereka mengatakan menyembah gunung, menyembah pokok, ya. Tapi sebenarnya orang menyembah itu adalah tok nenek orang Melayu itu, bukan maksudnya untuk menyembah pokok. Mereka sebenarnya menyembah pencipta kepada pokok itu. Dan ini dikenali sebagai agama Hanif, monoteistik, agama tauhid. Adapun agama yang Buddha ataupun Hindu yang datang sesudah itu adalah sudah lewat. Ini disebut dalam beberapa catatan, antaranya Empayar Angkor. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bulan 6 hari itu saya ke Maghribi dan saya telah pergi ke Museum Ibn Battuta. Ibn Battuta telah menulis perjalanannya, telah melalui Patani, Kedah, Kelantan dan seterusnya sampai ke Jampar. Apa yang Ibn Battuta tulis di atas buku, di dalam bukunya tentang perjalanannya, dia mengatakan ini adalah Empayar Angkor. Empayar Angkor. Berbalik pula cerita kita kepada kuatnya petani ini, pada suatu masa dahulu merupakan raja-raja besar. Petani adalah raja-raja besar, Kedah adalah raja-raja besar, Johor juga ada raja-raja besar. Dan raja-raja ini telah berhubungan dengan pihak antarabangsa seperti kerajaan Osmaniyah. Kerajaan petani telah berhubung dengan kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Kedah juga, kerajaan di Johor dan sebagainya, di kawasan Southeast Asia ini ataupun semenanjung Asia Tenggara ini, di kawasan Asia Tenggara, Selatan Asia Tenggara, telah berhubung dengan kerajaan Osmaniyah. Dan Osmaniyah merupakan kawan baik kepada tanah Melayu, kepada alam Melayu. Namun di dalam buku-buku teks tidak diberitahu tentang maklumat ini.
Kerana apa? Kerana kita telah dikolonialisasi atau kita telah dijajah. Penjajah ingin menghancurkan ataupun membuang bukti-bukti hubungan alam Melayu dengan Osmaniyah. Justru tidak diletakkan di dalam buku-buku teks kita. Padahal hubungan dengan Southeast Asian kita mempunyai bukti surat hubungan Peliping dengan Osmaniyah, hubungan Johor, hubungan Kedah, hubungan Patani, hubungan Kelantan dan seterusnya Aceh dengan kerajaan Osmaniyah. Tetapi apabila kolonial telah menguasai kita, telah menguasai ataupun telah menjajah bumi kita, mereka menghilangkan data-data ini. Apa yang mereka kata? Terdapat pada tahun 1934 di dalam diary seorang kolonial Belanda menulis, sekiranya kita menjumpai candi-candi, kita terus mengatakan ia adalah kesan daripada Buddha dan Hindu walaupun kita tidak mempunyai bukti yang kukuh. Apa maksudnya? Supaya kita dapat menjauhkan alam Melayu daripada tanah Arab, alam Melayu daripada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat serta tabi'i. Namun apa orang kata, apa yang mereka plan itu tidak semuanya berjaya. Kerana akhir-akhir ini kita menemui bukti bahawa yang terdapat bukti Shilling Kedah tulis belanja negeri Kedah Darul Aman 118 Hijrah. Bermaksud apa tuan-tuan dan puan-puan? 118 Hijrah bersamaan dengan 736 Masihi. 736 Masihi ialah zaman Umayyah. Zaman Umayyah sesudah dua khalifah, sesudah kerajaan Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz. Dan dalam bacaan kita sebagai ahli pengkaji, kita dapati pihak Sriwijaya telah berhubungan dengan kerajaan Khalifah Umar Abdul Aziz di zaman kerajaan Umayyah. Apa yang menarik di sini, kita dapat bukti juga daripada batu bersurat Raja Chola yang menulis bahawa Raja Chola telah datang menyerang Raja Kadaram bertarikh 1050 Masihi. Beliau mengatakan apa dalam tulisan? Telah memerangi Raja Kadaram di Sriwijaya. Apa maksudnya tuan-tuan? Bermaksud Kadaram itu Kedah. Bermaksud Kedah itu adalah Sriwijaya. Maksudnya Kedah itulah Asimah ataupun ibu negara Sriwijaya. Yang sebelum ini kita tertanya-tanya, di mana Sriwijaya? Di mana bumi yang sebenarnya? Di mana ibu negara Sriwijaya? Rupanya ianya di Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sebut Kedah, tidak bermakna tidak mengaitkan dengan petani. Sebab waktu itu tidak ada sempadan. Kedah, Kelantan, Terengganu, semua kawasan Perak, petani. Ialah kita tidak ada sempadan. Maka kita adalah satu hati. Kita satu negeri. Kita adalah jerai. Ya, itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang menarik lagi saya kira pertemuan kita pada hari ini bersama dengan anak-anak muda di Patani ini, pemuda-pemuda yang bakal menjadi peniup semangat menjaga leluhur mereka bergenerasi mampu ke depan dan tidak rasa lagi rendah diri. Kerana anda adalah bangsa terpilih dan anda akan menjadi penentu kepada akhir zaman. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wahai pemuda sepatani,